takut nak step out of the toxic relationship sebab nanti diorang tak ada duit nak besarkan anak-anak diorang. Dah 12 tahun tau Cik Peguam. Sejujurnya, bagi saya, kebanyakan masalah wanita yang datang kepada saya, dia mungkin menjadi lebih teruk sebab wanita tu dia tak ada savings. Now, I'm no financial coach ke. Saya ni bukanlah jual macam apa-apalah produk kewangan kan. Tapi saya do believe that kalau anda sebagai seorang wanita, bila anda tak ada duit sendiri ni, bila anda tak ada saving sendiri, anda punya masalah semua jadi makin teruk. Dia jadi makin teruk. Saya ambil contoh. You tahu suami you buat hal, lepas tu you pula tak ada savings. Tak kisahlah you suruh rumah ke, you bekerja ke. Kadang wanita yang bekerja pun tak boleh nak ada savings sebab membantu suami menjalankan tanggungjawab dia sebagai suami, tong-tong everything kan. So bila suami tu buat hal, you reda, kebanyakan wanita ni dia bagi tahu yang diorang reda sebab diorang takut nak step out of the toxic relationship sebab nanti diorang tak ada duit nak besarkan anak-anak diorang. Diorang takut nanti kalau diorang seorang-seorang, diorang jadi single mom, financially they're not capable of taking care of their children. Dan saya memang rasa kesian dengan wanita-wanita macam ni. Nak tolong pun boleh refer dekat Jabatan Bantuan Kewangan ke, Jabatan Bantuan Kewangan Syariah ke. Itu dari segi prosedur legal. Nanti after dah habis semua prosedur legal tu, sambil nak menunggu tuntutan nafkah tu dapat perintah daripada mahkamah tu, belum lagi kalau ex tu dia minta perintah penukaran amount nafkah tersebut. So bagi I, if you nak berada di dalam situasi di mana you bebas untuk bergerak laju dan berlari daripada sebuah marriage yang abusive, toxic, and then you punya pasangan tu buat macam-macam hal, pukul ke, curang ke, kahwin senyap-senyap tak bagi tahu you ke, I'm so sorry, tapi as a woman memang you kena faham tak ada orang akan tolong you melainkan you tolong diri you sendiri dulu. So ingat pesanan saya ni, it's not easy, but mana ada benda yang bermakna dalam hidup ni yang easy. Nak kumpul duit savings pun memang tak easy kan, kena usahalah. Even kalau husband kaya raya pun, you sangat yakin dengan dia punya kemampuan untuk provide, it is never wrong to have your own savings. Dengar tu, sebab mencegah adalah lebih baik daripada mengubati. Gitu.